Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para penonton yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah kita telah berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita beberapa amal ibadat yang banyak. Di antara ibadat yang digalakkan pada bulan ini iaitulah qiyam Ramadan. Berdiri pada malam Ramadan yang akhirnya disebut dengan nama Salatul Tarawih. Salatul Tarawih ini adalah merupakan satu-satu salat qiyamul lail yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sunnah untuk kita dirikannya secara berjamaah. Secara berjamaah. Adapun salat-salat lain yang dibuat selain daripada salat dua hari raya, salat dua gerhana bulan dan matahari, salat istisqa, maka itu tidak disebut lagi salat-salat sunat yang lain yang digalakkan supaya kita melakukan secara berjamaah. Maka peluang yang besar ini di bulan Ramadan yang mulia ini kita jadikan bulan harmoni, bulan menambah iman dan amal, iaitulah bagaimana kita nak beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Cuma timbul persoalan tentang bilangan rakaat. Ada ketidakbilangan tertentu. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak menambah bilangan salat malam dia lebih daripada 11 rakaat. Jadi ada kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melakukan sedemikian. Itu riwayat Sayyidah Aisyah. Kemudian bila datang zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab, bagaimana disebut dalam kitab Muwatta, Sayyidina Umar tengok para sahabat terpisah-pisah. Ada 2-3 orang solat di sini, ada 4-5 orang solat di sini, maka akhirnya disatukan dia, dan riwayat mengatakan Sayyidina Umar telah membenarkan mereka melakukan salat sebanyak 20 rakaat. Jadi hari ini timbul isu masalah salat tarawih ini 8 ke 20. Para ulama di antaranya Ibnu Abdul Bar mengatakan tidak ada bilangan khusus tentang salat tarawih. Mana-mana masjid atau surau nak buat 8 dipersilakan. Dan mana-mana yang nak buat 20 dipersilakan. Janganlah menjadi satu polemik perbahasan. Kerana para ulama membuat kesimpulan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul laili masna masna." Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi 2 rakaat, 1 salam. 2 rakaat, 1 salam, tidak ada bilangan yang tertentu. Sehingga Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan dia sempat salat di tempat dia sebanyak 39 rakaat. Jadi kalau kita rasa kuat, kita anjurkan. Jadi perbincangan tentang salat tarawih ini, tentang bilangan rakaat, tuan-tuan tak perlulah perbesarkan sehingga menimbulkan perbalahan di kalangan masyarakat. Kita tengok kepada siapa nak buat 8, 8, yang nak buat 20, 20. Tetapi jangan lupa standard, jangan lupa gaya, kaifiat yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan ambil satu je. Saya nak ikut Nabi, Nabi buat 8. Tayyib. Saya nak ikut ini buat 20. Kita kena tengok dari sudut kualiti. Kalau kita buat 8, boleh menjadi lebih daripada orang buat 20 dengan khusyuknya, dengan tumakninahnya, dengan bacaannya, dengan rukuknya, dengan sujudnya yang sempurna, maka 8 lebih baik. Tapi kalau 8 ekspres, pukul 9.30 sudah siap dah, baiklah buat 20, lama sikit, kita berdiri untuk Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan yang mulia ini. Jadi kesimpulannya, kita kembali kepada hadis, Salatul laili masna masna, salat malam ini 2-2-2, jadi bolehlah, siapa-siapa yang nak 8 ambil, yang nak 20 ambil. Yang penting ikhlaskan amal kepada Allah mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Qiyamul lail kita menjadi satu ibadah yang dituntut pada bulan Ramadan ini insya-Allah. Sekian aqulu qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.